Ingat saya dah pernah kata dulu, saya syak sebenarnya bahawa tim yang nak buang Rafizi daripada PKR ni bukan sekadar Farhaj, bukan sekadar baju hitam, tapi saya rasa konspirasinya adalah UMNO sebenarnya. Sebab yang paling kuat menentang apa yang Anwar buat, terutama membela UMNO ni adalah Rafizi. Tuan-tuan, siapa yang dedahkan tentang 1MDB? Rafizi. Siapa dedahkan tentang NFC? Rafizi. Siapa yang dedahkan tentang Azam Baki? Rafizi. Siapa yang kata nak tangkap Azam Baki dulu? Rafizi. Siapa yang dedahkan tentang Sapura? Siapa yang dedahkan tentang LCS masa zaman 2022? Semua Rafizi. So bila menang jadi kerajaan, tiba-tiba LCS tak ada cerita. Saya pun jam, tuan-tuan. Saya pun pelik. Dan sekarang ini kita dengar cerita bahawa rupa-rupanya tabung haji dah buat RCI, Royal Commission of Inquiry, Suruhjaya Siasatan Diraja dah dibuat terhadap kerugian tabung haji pada tahun 2021. Tetapi tidak didedahkan. Siapa nak tahu? Baru 16 orang share dekat dalam TikTok saya. Siapa nak tahu cerita ni? Bagaimana 30 bilion ini menyebabkan UMNO sekarang ni terdesak nak ambil alih kerajaan secepat mungkin. Maka tonton share secepat mungkin. Share kalau dapat 50 share lah. 50 share, saya akan ceritakan secara detail. Kalau tak dapat 50 share, saya tak nak cerita detail lah. Tapi sebelum kita cerita itu, kita bawa kepada 10 pegawai kanan KWAP MOF dipanggil SPRM beri keterangan. Seramai 10 pegawai kanan membuat keputusan daripada pembuat keputusan daripada KWAP, Kumpulan Wang Amanah Persaraan diperbadankan, dan MOF dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bagi membantu siasatan dana pelaburan 163 juta dalam syarikat e-fishery di Indonesia. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan semua mereka terbabit sudah dirakam keterangan sejak kemarin. Bagaimanapun, beliau berkata bahawa pihak termasuk ahli yang menganggotai Jawatankuasa Keuangan dan semua ahli panel pelaburan juga akan dipanggil bagi tujuan sama. Pada kemarin, keterangan daripada saksi mula diambil dan setakat semalam selama 10 saksi dipanggil untuk membuat siasatan, iaitu pegawai kanan KWAP serta MOF yang terbabit dalam proses membuat keputusan. Rakaman percakapan daripada 10 saksi itu sudah dirakamkan dan dimuktamadkan, bagaimanapun hanya sekadar langkah pada peringkat awal penyiasatan. Kita jangka lebih ramai lagi dipanggil, termasuk ahli yang anggotai Jawatankuasa Keuangan dan semua ahli panel pelaburan KWAP yang terbabit, katanya. Okey, soalan kita mudah, tuan-tuan kan? Okey, siasatan dilakukan oleh SPRM. Baguslah, kita tak ada masalah bab tu. Cuma soalan kita, kenapa 2026 ni baru nak siasat? Pendedahan tentang perkara e-fishery dengan KWSP ni adalah pada tahun 2024. Malah 2025 ada beberapa artikel diterbitkan tentang perkara ini, tapi SPRM tidak mengambil tindakan. Oh, lupa. Masa tu siapa, tuan-tuan? Azam Baki. Ya. Azam Baki 2026, Wong Chen lah yang membuat pendedahan persoalan pertanyaan di dalam dewan negara, Dewan Rakyat bertanyakan berkenaan dengan isu ni. Anwar jawab, oh memang ada scam, kita telah ditipu, kita telah kehilangan hampir 200 juta. Hampir 163 juta dia kata. 160 hampir 200 juta kita telah kehilangan. Tapi tak apa, kita untung banyak. Kita tak kira untung tu, tuan-tuan. Kita nak tanya yang bab hilang tu macam mana. Itu soalan pertama. Yang kedua, dia panggil tu pegawai MOF, pegawai KWAP. Soalan saya, Perdana Menteri tak panggil? Silap, bukan Perdana Menteri. Menteri Keuangan tak kena panggil ke? Tuan-tuan, Menteri Keuangan tak kena panggil lah? Itu soalan saya. Kenapa tak panggil Menteri Keuangan? Kenapa tidak mahu memanggil Menteri Keuangan? That was the question. Itu soalan yang kita nak tanya. Dia telah menafikan bahawa dia terlibat. Tuan-tuan, saya dah kata semalam, pegawai kerajaan ni bukan bodoh. Saya tahulah pegawai kerajaan ni semua tak nak bertanggungjawab tanpa ada orang atas bertanggungjawab. Semua. Tipulah KSN paling tinggi KSN. Kalau boleh yang paling ujung tu kena sign. Atau paling kurang dia tahu. Dia tahu dan merestui. Ya, saya tahu. Saya tahu mengurut akta
tidaklah ada keperluan, tidak ada kewajipan kelulusan datang daripada Menteri Kewangan. Saya tahu benda tu. Saya tahu. I know by the fact, saya tahu by law, tidak perlu kelulusan. Tetapi siapa mengatakan tidak perlu kebenaran? Kelulusan dan kebenaran dua benda berbeza. Kelulusan maksudnya apa, Is? Kebenaran maksudnya apa? Kadang-kadang tuan-tuan, kelulusan erti kata dia bertulis, dia sign, dia chop, dia sahkan, perlu. Kebenaran, dia benarkan. Tok Sri, kita ada pelaburan ni. Jangan bagi tahulah Datuk Sri pembentangan berkenaan dengan ini, nak bagi tahulah yang kita nak masuk e-fishery, okey ke? Takkanlah Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri tak tahu. Dan saya pasti for sure mustahil pegawai-pegawai kerajaan. Saya tahu pegawai kerajaan ni macam mana. Dia orang nak elakkan benda macam ni lah, which is good lah. Benda yang bagus lah tu, betul lah tu. Dia orang takkan luluskan benda yang sebesar ini, 163 juta, hampir 200 juta ni, tanpa the final call daripada the uppermost, orang yang ada jawatan paling tinggi. Paling-paling pun tak ada tanda tangan, tak ada apa. Ada pembentangan tak? Ada pertemuan tak dengan Menteri Keuangan? Ada penjelasan tak kepada Menteri Keuangan? Ada anggukan atau diam tak Menteri Keuangan? Itu soalan kita sebenarnya. Itu yang pertama. Takkan Menteri Keuangan tak kena panggil? Kenapa? Adakah kerana Datuk Halim ni dilantik oleh Perdana Menteri? Sebab itulah kenapa, tuan-tuan, kita kata supaya apa sahaja lantikan itu jangan melalui Perdana Menteri. Walaupun mungkinlah Perdana Menteri Keuangan ni tak terlibat. Mungkinlah, okeylah, kita put a reasonable doubt there lah. Tapi sebab Ketua SPRM, KP SPRM, Ketua Pusrojak SPRM itu dia yang lantik, dia meninggalkan satu persepsi. Iyalah, kau dilantik oleh Anwar Ibrahim, takkan kau nak panggil Anwar Ibrahim? You see? Persepsi tu ada kat situ, nampak? Sebab itu kita kata daripada dulu kita nak desak KP SPRM ni jangan dilantik oleh Perdana Menteri. Jangan dilantik oleh Perdana Menteri. Dilantik oleh siapa, tuan-tuan? Siapa patut melantik dia? Parlimen. That's what should happen. Itu sepatutnya berlaku. Tapi reform itu berlaku? Tidak. Dan yang terakhir sekali hujahan saya ni 2026. 2 tahun dah benda tu didedahkan. Takkan sekarang SPRM baru nak panggil? Pelaburan itu berlaku pada 2023. Saya bagi timeline. 163 juta itu telah dilaborkan, atau 46 juta something, 46.6 juta USD telah dilaborkan oleh KWAP di dalam e-fishery pada tahun 2023. Tahun 2024, satu whistleblower telah mendedahkan e-fishery ini adalah scam. 2025, beberapa portal, saya tak ingat portal-portal mana, telah mendedahkan bahawa e-fishery ini adalah scam dan KWAP telah kena scam. Masa tu SPRM buat apa, tuan-tuan? Kenapa masa tu tindakan tu tidak diambil? Soalan kita, masa tu KWAP buat apa? Masa tu Menteri Keuangan buat apa? Dah 2026, 2 tahun kemudian, baru kita kata NPL lah lepas ni, non-performing loan. Apa jadi dengan duit tu, Is, nanti? Burn lah. Walaupun dia kata kita akan buat usaha untuk mengambil balik. Tak, tuan-tuan. Owner Gibran tu dah masuk jail 9 tahun kat Indonesia. Saya rasa dia dah declare bankrupt dah. Dan dia bukan salah satu yang KWAP is not the only one yang invest. Banyak lagi SoftBank, Temasek dan ada orang kata, Is, kau tengok SoftBank pun labur, Temasek pun labur. Itu peduli apa kat dia orang? Itu dia orang lah, lantak dia lah. Tak, sekarang ni aku tak kisah pasal SoftBank, aku tak kisah pasal Temasek. Itu negara luar ni, aku kisah pasal KWAP, duit negara kita sendiri. I don't give a damn pasal negara luar tu. Dan yang kedua, tuan-tuan, SoftBank dengan Temasek, dia memang pergi high risk punya investment. Kalau kita nak bagi hujah lah kan. SoftBank memang dia invest dalam membantu rakyat. Dia SoftBank ni bank Jepun. Bukan membantu rakyat, membantu negara, terutama company yang membantu rakyat. Memang dia akan buat macam tu. Itu kerja dia. Itu kita tak ada masalah lah. Itu dia punya risk investment. Dan dia adalah, saya rasa dia multi-trillion dollar punya business. Dia tak kisah. Itu hal dia. Itu dia pandai lah dia jawab. Temasek pun dia pergi kepada high risk investment. Tak, soalan saya, KWAP, dia kumpulan wang amanah persaraan. It's supposed to be duit yang digunakan untuk membayar pencen ni pegawai-pegawai kerajaan ni.
163 juta. Kau ingat berapa ramai pegawai kerajaan sekarang boleh dibayar pencen? Sekarang dah tak boleh bayar pencen. Kerana duit tu dah kaput, habis, hilang. Boleh nak recover balik duit itu? Tak boleh. Company tu dah tutup. Dan dia ada banyak debtors dia. Dia ada banyak orang yang akan claim. Paling-paling dia boleh claim dia bankruptcy. Dia dah masuk jail lah 9 tahun, tuan-tuan. Dan worst is, this is an investment, bukan loan. Macam SoftBank, it's a loan. SoftBank dia pinjaman. Pinjaman dia ada. Okay, untuk siapa yang tak tahu, kalau sekiranya creditors datang, terutama kalau orang tu bankrupt, mahkamah akan mengutamakan creditors. Maknanya mereka yang memberi pinjam, itu yang utama diberikan. Kalau ada aset yang dijual, itu dapat. Investors tak dapat, because itu dikonsider sebagai risiko kepada pelaburan. Kan, baru nak tahu kan? Ala is 0.4% je, ialah 163 juta. Kalau bajet, kalau pencen askar, pencen polis sebulan 5, 6, 700, 163 juta tu tak habis makan cucu cicit dia. Habis macam tu saja, tuan-tuan. Kan? Kau jangan main ala sikit je is. Kalau kau cakap macam tu, bermakna kau tak amanah. Orang yang amanah ni, walaupun sedikit, 1 biji tamar pun kalau hilang, dia rasa macam, tak boleh hari ni. Dia kena juga bertanggungjawab dengan perkara tersebut.